Okey, lepas ni Muhammad akan interview kau pula. Okey, selepas ni urusan kerjaya kamu ni macam mana? Adakah akan keluar album ke? Muhammad akan bekerja sama dengan Monkey Bone. Lepas tu dia akan listkan mana komposer yang kita nak yang buat lagu kita. Lepas tu kita pilih kita nak genre apa, kita nak genre pop rock ke, nak balada ke, nak apa yang sesuai dengan kita. Lepas tu unit akan bagi kita program dan dia akan mengatur kita lah daripada satu persatu. Tapi agak-agaknya tak ada duit dengan akak ke? Kalau daripada pihak TV3 minta berduet dengan Kak Ziana, saya okey je. Saya pun lagi suka. Boleh juga. Okey, lepas saja dah jadi juara, Muhammad rasa dunia Muhammad sekarang macam mana? Lepas jadi juara, Muhammad rasa macam dunia ni dah jadi lain lah. Semua orang dah nak jalan pun orang tengok je kan. Pada mulanya janggal. Lepas tu Muhammad kena biasakan diri lah. Lepas ni masih nak duduk di JB ke Bolang Ali ke, atau Muhammad ada perancangan nak sewa rumah ke, nak duduk dengan kakak ke, beli rumah ke? Lepas ni Muhammad balik JB sekejap. Muhammad buat kenduri doa selamat semua. Lepas tu dah settle, Muhammad akan balik ke sini sebelum 16 hari bulan. Sebab 16 hari bulan Muhammad ada perjalanan baru, lagu baru dekat muzik-muzik. Lepas tu Muhammad akan stay KL lah. Muhammad akan stay dekat rumah Kak Muhammad. Agak-agaknya miss tak kawan-kawan nanti? Mestilah, semestinya. Lepas balik ni mesti jumpa semua, borak-borak apa semua, cerita pengalaman macam mana kat sini kan. Jadi memang rindu lah kat orang semua. Agak-agaknya tiba-tiba diorang tanya, Muhammad, belanjalah kita. Sedangkan sekarang kita ada mock-up ni, macam mana? Okey, kalau diorang minta belanja, pinjam duit siapa-siapa dulu. Pinjam duit mak dulu. Lepas tu baru belanja diorang. Lepas tu nanti bila dapat yang betul punya duit kita tu, bayar balik. Ada bunga lah sikit. Kalau kita pinjam 100, kena bayar 200 lah. Okey lah tu. Okey, ada kata-kata hikmah ke, kata-kata pujian buat semua yang vote Muhammad, tanya terima kasih ke? Memang akak tahu banyak kali orang tanya, tapi maybe kadang-kadang kita tertinggal. Ada orang-orang yang kita tertinggal, kita nak ucapkan terima kasih. So akak rasa sekarang ni adalah masa sesuai kan. So okey lah. Ribuan terima kasih kepada semua pengundi-pengundi, penyokong-penyokong Muhammad, penyokong-penyokong Kak Ziana. Lepas tu kepada TV3, lepas tu kepada kru-kru tim-tim production semua. Jadi Muhammad berterima kasih sangat-sangat. Tanpa dorang siapalah Muhammad ni kan. Jadi Kak Ziana yang paling utamanya, Kak Ziana yang memberi platform kepada Muhammad. Sebab Kak Ziana mempunyai nama yang besar. Jadi Muhammad sebagai batu loncatan dan permudahkan karier Muhammad untuk maju dalam industri dunia seni ini.